Tapi Barisan Nasional tetap gagal untuk mengekang pertambahan sokongan terhadap Perikatan Nasional. Nak kata risau, saya rasa setakat ini kita boleh tengok bahawa undi di PRKI kuning, walaupun selepas Barisan Nasional menyalahgunakan aset kerajaan, peruntukan kerajaan, dana kerajaan dan sebagainya, dan walaupun Perikatan Nasional bertanding di kawasan kubu kuat Barisan Nasional dengan ditekan oleh kerajaan dan sebagainya, menggunakan jentera sendiri aja dengan dana, sumber dana yang terhad, tapi Barisan Nasional tetap gagal untuk mengekang pertambahan sokongan terhadap Perikatan Nasional. Sebab apa? Saya cakap macam tu. Walaupun dia buat macam-macam, walaupun guna macam-macam jentera kerajaan dan sebagainya, walaupun bertanding di kubu kuat Barisan Nasional, tapi undi kepada Barisan Nasional kurang 15.5%. Dan menurut Isam Jalil lagi, dia kata berdasarkan corakan dia, lebih kurang dalam 5,000 undi pengundi Melayu pun hilang. Hilang. Maksudnya, yang berlaku di air kuning, undi DAP, undi BN dapat DAP ni sebenarnya adalah satu realiti yang ditolak oleh pengundi Melayu. Dan juga cerita AMDAP, mantapnya apa semua ni sebenarnya ada kesan terhadap Barisan Nasional. Oh, maksudnya video AMDAP mantap menteringat komen dengan pemimpin UMNO tu ada bagi kesan. Dia mesti ada kesan. Sebab itu kalau kita tengok daripada awal, sebelum ada apa-apa provokasi, sebelum ada apa-apa kempen daripada Perikatan Nasional mengenai UMDAP ni, kalau tengok Menteri Besar dan juga Presiden UMNO sendiri telah memulakan kempen mereka dengan menceritakan pasal AMDAP.